Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya, di TikTok ni berapa banyak boleh post konten dalam satu hari? Boleh ke obses dan post sampai 3 konten dalam sehari? 3 konten? Obses? Celah mana? Ya Allah. Mazhab saya simple sikit. Selagi korang boleh tengok ada button post, korang post je. Ikut suka hati korang. Nak post berapa kali pun. Mas, saya cerita dia ada 2 mazhab. Satu adalah mazhab quality dan dia satu ada mazhab quantity. Mana satu lagi bagus? Jawapan saya dua-dua bagus. Untuk quality, bagus sangat untuk bisnes yang tak ada backcoding ataupun yang tak relate dengan TikTok ataupun bisnes yang relate dekat Facebook, Instagram, landing page ataupun yang mana yang tak relate dengan TikTok. Sebab TikTok dia main quantity. TikTok memang quantity. Kalau korang expect satu hari 3 dan korang nak hebat dekat TikTok, confirm hancur. Sebab TikTok sekarang ni dia ada GMV max, iaitu adalah lebih banyak video, lebih banyaklah korang akan menang. Which is, saya punya mazhab simple. Minimum kalau korang nak hebat dekat TikTok yang ada backcoding, yang ada sales center ni adalah apa dia? 2 konten tanpa backcoding, 2 konten saya namakan konten yang sangat santai, iaitu adalah untuk target traffic, dan 6 konten yang ada backcoding. 6 konten backcoding, satu hari 8. Dan 6 konten backcoding ni yang simple-simple, yang jenis macam set-set affiliate. 2 konten ni betul-betul quality memang padu. Dan insya-Allah benda ni memang sangat powerful. Untuk orang yang nak main quality adalah bagus untuk bisnes yang saya kata bukan TikTok. Contoh macam Instagram, macam Facebook, macam saya katakan yang main ads, yang dia akan guna video tu, dia akan guna Meta Ads. Dia tak sama kan nampak Yang ni Meta Ads, yang ni JV Max. Meta Ads sesuai untuk pakai video yang sangat quality. Dan yang seterusnya, untuk orang yang baru nak start, korang kena faham. Contoh, saya tengoklah satu post ni. Apa Khairul Amin kata post video quality. Datuk Ali Shukri kata post je quantity. Sampai saya tak tahu nak guna cara mana satu. Jawapan dia, kau buat je. Dan kau kena faham, Khairul Amin tu bukannya kita. Khairul Amin tu special case. Dia post satu video saja, seminggu 2 video saja, boom, meletup. Sebab dia Khairul Amin. Kita Khairul Amum. Dia berbeza. Kamera dia cantik. Kamera dia wow. Editing dia wow. Kita pun, ya Allah, kamera pun cokiang, kabok. Editing pun teruk sampah. Dan kau expect quality. Minta maaf. Untuk dapat quality, kau kena quantity dulu. Lama-lama quantity baru kita tahu apa niche kita, apa yang the best untuk nak buat yang terbaik. So, jawapan saya, quality dia sangat subjektif sebenarnya. Kecuali korang dapat strength korang. Kecuali Sebab tu saya kata, nak bagi korang faham lah. Obses 3 konten tak. Obses ni kalau dia post, tak ada obses lah. Serius. 10,000 konten satu hari pun saya consider tak obses. Tapi saya katakan dia obses untuk berjaya. Bagus benda tu. Post je. Saya harap benda ni membantu menjawab apa korang punya confuse. So insyaAllah korang ada masalah apa, saya akan bantu korang.